Emmy Elite Consortium Berhad mencatat prestasi keuangan terbaik dalam sejarah syarikat bagi tahun keuangan berakhir 31 Mac 2026 dengan keuntungan bersih melonjak 208% kepada ringgit Malaysia 284 juta. Peningkatan luar biasa ini didorong oleh permintaan kukuh hartanah perindustrian, jualan tanah strategik serta nilai portfolio pelaburan yang semakin meningkat. Pendapatan kumpulan turut naik 59% kepada ringgit Malaysia 970 juta berbanding ringgit Malaysia 608.6 juta pada tahun keuangan 2025. Prestasi cemerlang ini membolehkan Emmy Elite mengumumkan dividen interim kedua 4 sen sesaham dan dividen khas 3 sen sesaham, menjadikan jumlah pembayaran dividen tahun keuangan 2026 sebanyak 13 sen sesaham. Syarikat juga merekodkan jualan baharu hartanah perindustrian bernilai ringgit Malaysia 453.6 juta ringgit di Johor, terutama projek utama iTech Valley di Southern Industrial and Logistics Clusters.